NGO kami penyuluhan kebajikan pembangunan syariah masyarakat penduduk bersama pada pagi ini bersama ahli-ahli NGO dan juga penduduk sekitar kawasan inilah komuniti Jerat, komuniti makmur dan ikhlas. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pengurusi untuk membuat sidang kerana beliau menguruskan pada mantap penggunaan Dewan dan sebagainya. Dan kepada wakil MP, saya juga Puan Dorothy, terima kasih dan selamat datang ke majlis kami pada hari ini. Dan juga kepada puan-puan semua, puan-puan yang telah sudi mengalurkan selawat-selawat dan telah berlatih meluangkan masa untuk berlatih untuk majlis hari ini. Kepada semua yang hadir, kepada saya dan semua terpilih untuk datang ke majlis pada hari ini. Terima kasih daripada pihak saya. Sebenarnya saya tak ada cakap panjang, nanti kan saya masuk kan. Jadi itu saja. Jadi saya hanya nak memperkenalkan sedikit lah tentang pertubuhan kami ini. Sebenarnya kami kecil saja, cuma kami lebih banyak kepada pembangunan Islamiyah. Jadi kami selalu juga membuat hubungan ke majlis ilmu dan juga majlis seperti inilah. Dan kepada kami pada usia yang di penghujung ni, tadi apalah majlis program yang kita nak buat selain program pengusian untuk kita bawa ke sana nanti. Ya, jadi itu je lah. Dan selain itu kami juga buat daripada majlis-majlis kami juga membantu memberikan sumbangan kepada yang memerlukan. Membantu seperti lah. Kalau tidaklah di luar kemampuan nantinya yang mana kami mampu bantu, kami akan bantu juga lah untuk masyarakat. Kalau dulu saya pernah datang ke Surau Al-Amin, kami juga adalah karya Surau Al-Amin. Bukannya tempat yang berbeza, tapi kami semua adalah karya Surau Al-Amin juga. Itu sajalah sedikit saya, Nabi Ustazah dan semua sahabat-sahabat di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Alhamdulillah, ini syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan iman punyanya terdapat bersama-sama dalam majlis yang pada dunia dan bertajuk hijrah yang membawa ke syurga. Bagi memberkati majlis, bila kita sama-sama membaca Muhammad Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم boleh sila-sila. Ustazah Nur Hidayah yang kita bagi. Ini adalah pendakwah penceramah bebas, kuasa penulis tugas eksekutif kanan rakyat. Betul. Merupakan naik juara rancangan Ustazah Siti Hadis Improvisasi. Eksekutif kanan rakyat di Bina dibutuhkan di TV Ali Ramdara. Ya. Rancangan Assalamualaikum. Intro ini juga antaranya wanita hari ini Nona, TV 9, Tanya Ustazah dan artis antaranya Selamat Pagi Malaysia, Ikhlas, Forum Perdana Dewan Islam. Kemudian juga di radio Sarap FM, National FM, KL FM, FM, dan juga di radio bukan di Al-Bahad. Sebenarnya urusan di RF besar kecil. Jadi kita dalam pendidikan sejarah sarjana muda syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir. Itulah sebenarnya bedakan yang
bahagian utara Negeri Jaya. Mari dengan penuh kasih utara Negeri Jaya menyampaikan ujian ilmu pada hari ini dengan segala hormatnya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak ada pula. Ada ke suaranya? Macam tak ada. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Tadi dia jatuh ni. Cuba Ustazah. Bismillah, bismillah. Cuba Ustazah. Bismillah, bismillah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Keluar dah suara. Jelas ke? Kata pun nak kena dua-dua ni. Dua-dua ataupun kalau ni saja bergema. Jadi macam ni. Dia jauh je. Okey, biar dia jauh Baik, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis yang telah memulakan majlis pada hari ini, penganjur pertubuhan kebajikan, pembangunan, baca kat sini pembangunan insaniyah muafakat penduduk. Jadi Bandar Tun Razak ke? Baik, alhamdulillah. Semua div-div terhormat, terima kasih ruang yang diberikan kepada saya dan saya mengenali Makcik Salbiah selaku jambatan untuk saya sampai ke sini, dan semua ibu-ibu yang pakai tudung sedundun. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ramai orang dekat tengah jalan ni, balik kampung. Lepas tu nanti sekali lagi dia balik kampung 25. Ataupun ambil cuti tengah-tengah tu terus sampai ke seminggu lah, sampai minggu depan. Jadi semalam kuliah pun ibu-ibu kosong belaka. Adalah 6 orang 7 orang. Sebab apa? Anak-anak bawa balik jalan dah, balik kampung dah. Ala kulli hal ibu-ibu, kita Allah izinkan pagi ni berada dalam majlis ilmu Taman Syurga. Tajuk bicara duha kita ialah lidah yang membawa ke syurga. Jadi bukan lidah je masuk lah. Maksudnya semualah tubuh badan. Tapi tubuh badan tadi itu ada 2 perkara yang mendapat jaminan daripada Rasulullah. Bila kita jaga 2 ni ibu-ibu, 1, apa yang ada di antara 2 bibir. Bahasa Nabi ni ibu-ibu dia bahasa halus. Dia tak cakap lidah terus, tapi dia kata apa yang ada di antara 2 bibir, iaitu lidahlah yang tidak bertulang, dan apa yang ada di antara 2 peha. Tak tahu ke tahu? Tak kena sebut ke? Tak payah sebutlah. Kena lukis. Iaitu kemaluan ibu-ibu, jaga 2 ini, dhaminan lahul jannah. Nabi SAW menjamin seseorang itu akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana 2 ni ibu-ibu nak dijaga tu sangat payah. Kerana kita punya nafsu, kita punya rasa syahwat, ada kelazatan yang kadang-kadang kita tak boleh nak tahan. Contohnya lah, kalau cerita pasal orang, macam mana rasa? Siap tangan-tangan semua, mata bulat-bulat. Sebab apa ibu-ibu? Manis kan? Kau tak tahu. Dia punya mukaddimah dia tu. Kau tak tahu. Yang semalam punya cerita apa? Macam tu lah. Yang menyambut tu pun semangat. Maka dia jadi manisnya lah cerita pasal orang. Majlis makan ketupat. Fitnah orang. Ini memang ibu-ibu manis. Jadi disebabkan kita ini ada, kita panggil pom-pom girl. Syaitan pun tepuk tangan. Nafsu kita pun bergolek-golek kalau cerita pasal orang.
Kemudian syahwat kita ibu-ibu pun menyokong perkara yang sama. Dunia yang juga menjadi musuh kepada kebaikan sering melalaikan kita. Akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang menceritakan tentang aib orang, ataupun depan-depan mengutuk orang, ataupun tak ada cerita dia buat cerita, fitnah pula. Jadi semuanya ini ibu-ibu sesuatu yang akan menyukarkan diri kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun terkadang orang itu solatnya jaga, orangnya itu auratnya elok, dari puasanya Masya Allah, dari sudut akhlak yang lain itu okey, kita panggil telatin, santun, lembut lidahnya, santun akhlaknya. Tetapi terkadang orang itu juga ibu-ibu yang duduk di dalam kancah lidah bercabang, lidah yang menyebutkan tentang aib orang. Dan pasti kalau orang sebut pasal aib dia suka tak? Kalau orang cerita pasal kita kat belakang kita ibu-ibu, kita tak suka kan? Macam itulah orang yang kita cerita pasal diri dia, pasti dia rasa tak suka, rasa malu, rasa maruah, macam dihinyak-hinyak ibu-ibu, rasa macam tak ada nilai kita sebagai seorang manusia, insan. Yang mana insan itu dia punya ketinggiannya adalah pada air wajah kita, air muka kita. Yang itu yang kita nak jaga. Seperti mana kita nak orang jaga nama kita, jaga air muka kita, begitulah juga apabila kita nak buat pada orang yang lain. Jadi insya-Allah tajuk ini sangat bagus sebab semua kita ada lidah. Ada yang tak ada lidah? Yang tak ada lidah mungkin kena cancel lidah, kena potong. Ya Allah, saya tengok orang yang kena cancel lidah ibu-ibu, sengsaranya. Mula-mula dipotong sikit, dia start daripada ada matikan ni ibu-ibu, start matikan. Tapi kan kalau macam kita 2-3 hari mungkinlah dapat slow sikit, letaklah bonjela, letaklah garam ibu-ibu, walaupun pedih nampaklah dia susut sikit kan. Tapi dia ni lama-lama dia makin lama makin sakit dia tak reda ibu-ibu. Jadi bila doktor pun ambil sel tu, tengok rupanya ini bukan kita panggil matikan biasa, ada sel kanser yang aktif. Dan makin lama ibu-ibu makin dia merebak. Doktor kata tak boleh buat apalah, memang kena potong lah, kalau tidak dia, bayangkan ibu-ibu lidah kena potong. Allahu Akbar. Makan ibu-ibu tak boleh makan benda yang keras. Yang boleh dimakan adalah perkara-perkara yang lembut, bubur, susu. Makin lama ibu-ibu air liur keluar, sakitnya bukan kepalang ibu-ibu, sampai wajah yang dulu tu cantik putih sampai gelap ibu-ibu. Sebab apa? Menahan sakit, gelap. Allahu Akbar. Tapi waktu dalam kesengsaraan ibu-ibu, tidak nafikan perempuan tadi adalah seorang isteri yang saleh, yang baik. Suami dia tengok, suami dia kata, yang kalau nak pergilah. Kesian tengok ibu-ibu. Sebab orang kata lidah, kalau kaki ibu-ibu boleh tahan lagi kan, bila kita nak berjalan je kita rasa, tapi lidah ibu-ibu, Allah Akbar, satu sel yang sangat sensitif, yang dia lembut ibu-ibu, tetapi sangat-sangat menyebabkan kita akan hilang rasa kehidupan tu. Suami dia kata nak pergilah, abang redha. Suami dia cakap macam tu ibu-ibu, dia terus pergi. Lepas dia meninggal ibu-ibu, ya Allah, daripada tadi tu gelap kan, daripada tadi tu kita tengok muka ni memang berubah sungguh hitam ibu-ibu. Dia pergi je ibu-ibu, ya Allah, terus putih mukanya. Kerana segala kesakitan yang dia telah hadapi, Allah kafarahkan dosa dia, bersihlah jumpa Allah. Jadi untung orang-orang yang sakit dulu, kemudian Allah jemput tu, sakit yang membawa kepada kematian. Yang ini ibu-ibu semua dosa-dosa dia Allah tanggalkan daripada diri dia,
Dan inilah antara perkara yang kita nakkan dalam hidup kita, yang terbesar ibu-ibu, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ibu-ibu, saya nak rujuk, nasib baik dia tak hilang kan. Kita nak rujuk dalam 2-3 ayat daripada surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 25, ayat 26 dan ayat 27. InsyaAllah 3 ayat ini yang menceritakan tentang perkataan yang baik dan perbandingannya perkataan yang buruk. Sebab bila kita cakap ibu-ibu, dia macam dah keluar kan, kita tak nampak dia punya kesan daripada segala percakapan kita. Kalau percakapan tu dia ada dia punya bau ibu-ibu, orang kata kalau orang itu cakap yang apa, melepas dia kata mulut berlongkang, macam tu. Dia nak gambarkan perkataan yang buruk tu ibu-ibu sampai bau longkang tu. Tapi sebenarnya itulah kesan daripada perkataan yang buruk, dia ada kesannya. Dan juga perkataan yang baik. Kita tengok apakah perbandingan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan supaya kita boleh, kita panggil apa ibu, kita boleh visualkan. Kalau kita visualkan, kita mudah kan. Kalau anak-anak kita cakap A, B, C. Bila audio je, cakap dia kadang-kadang dia tak boleh bayang. Jadi kita pun ambil lah, lukislah apple. A for apple, sebab apple dia boleh tengok. B for ball. Bila dia ball, tahu main bola, sepak. Jadi dia boleh gambarkan. Kalau disebut B, dia macam tak boleh nak gambar sesuatu. Jadi daripada situ ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala bila perkara tu abstrak, cakap kan, perkataan, lidah, apa yang keluar tu macam susah nak bayang, Allah bagi perumpamaan yang kita boleh bayang. Sesuatu yang kita boleh bayang. Itulah cantiknya bagaimana tarbiyah Al-Quran. Untuk membezakan antara yang baik dan buruk, digambarkan dengan sesuatu yang kita boleh lihat. Kita boleh lihat, kita boleh pegang. Jom. Ayat 25 dahulu, surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Wa yadribu Allahul amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin كشجرة خبيثة استثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. Ayat 25 yang bermaksud dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan untuk manusia agar mereka beringat, iaitu mendapat pelajaran. Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akarnya dari muka bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pendirian orang yang beriman dengan kalimah yang teguh dan kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang berlaku zalim kepada diri mereka, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Ibu-ibu kita tengok rasanya macam sepatutnya saya kena baca pada ayat 24 sebenarnya. Saya baca yang 24 tadi saya start 25, sepatutnya start 24. Alam tara kaifa daraballahu mathala
Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ayat 24 terjemahannya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah seperti sebatang pohon yang baik yang pangkalnya akar tunjang tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Baik, bagulah, sempurna ibu-ibu perbandingan tadi. Baik, kita mula daripada ayat 24, iaitu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara. Alam tara ini maksudnya, tidakkah kamu melihat sesuatu yang Allah mulakan sebagai nak ambil perhatian kita. Selain daripada Nabi, ayat Al-Quran juga diturunkan kepada umat Nabi. Macam ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tak nampak ke? Kadang-kadang kita pun macam tu juga kan, nak cerita tu kan. Kamu tak nampak? Apa benda yang nampak ni? Macam tu lah kan. Jadi kita pun akan fokus. Kita akan memberikan perhatian. Apa awak nak cerita ni? Tu kalau kita bersembang lah sama kita. Jadi Allah nak ambil perhatian kita, ambil perhatian Nabi. Alam tara, macam tu. Kamu lihat tak wahai Nabi, cerita tentang bagaimana Allah memberikan misal. Allah memberikan contoh. Ibu misali. Jadi ibunya apa? Ibu contoh. Ibu yang boleh menjadi model untuk diteladani, dicontohi oleh ibu-ibu yang lain. Misal. Jadi masalah dalam Quran disebut daraballahu mathala. Contohnya. Contoh apa? Kalimatan tayyibah. Iaitu perkataan yang baik. The good word. Perkataan-perkataan yang elok. Yang kalau orang dengar, ibu, ya Allah, sedap telinga. Contoh, kita jumpa kawan kita, apa khabar? Cantik nampak hari ni. Macam tu. Senyum tak kita ibu-ibu? Padahal pagi tadi gaduh dengan suami. Mengajuk kan? Tapi bila kawan kita jumpa, tanya macam tu, cakap macam tu, dipanggil apa orang kata, berbahasa apa? Berbahasa basi, istilahnya. Berbahasa basi dengan kita ibu-ibu, kita pun jadi orang kata, ya ke? Saya dapat okey ke hari ni? Macam tu ibu-ibu. Perkataan yang baik. Kita tanya khabar dia. Yang kita puji sikit, awak hari ni lain macam. Kan? Ada apa yang seronok sangat tu? Kita pun rasa seronok ibu-ibu kan? Ini perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang indah untuk kita dengar. Dia seperti apa? Kasyajaratin tayyibah. Dia seperti pokok. Bila sebut pokok, senang ibu-ibu tulis je lah kat luar. Macam tu pokok. Sebab kita hidup ibu-ibu, kita mudah nampak. Bila cakap kalimah yang baik, kita macam terbangun-bangun juga. Kalimah yang baik. Sebab dia tak boleh bayangkan. Tapi kalau pokok boleh bayang, bolehlah. Pokok yang baik, yang elok. Asluha thabitun. Asal pokok itu, ataupun kita panggil akar pokok itu ibu-ibu. Mana-mana pokok pun dia mesti bermula dengan benih, kemudian dia tumbuh akar. Akar dia elok ibu-ibu. Akar tunjang. Akar dia sihat, dia besar macam tu, dia pegang bumi ibu-ibu. Biasa akar tunjang berbanding dengan akar apa lagi satu tu yang lupa pula belajar sains dulu. Apa nama dia? Serambi. Bukan serambi. Serabut. Akar serabut, betul. Akar serabut ibu-ibu. Ini cerita pasal banjir di Indonesia ni. Antara puncanya ibu-ibu adalah banyak hutan ditebang dan ditanam dengan kelapa sawit. Memang nampak pokok juga. Tapi ibu-ibu lain akar dia. Kalau dia pokok-pokok hutan yang besar-besar ni ibu-ibu, dia punya akar, dia akar tunjang. Dia boleh pegang bumi ya. Dia boleh pegang bumi. Jadi kalau air ibu-ibu mengalir dalam keadaan yang deras,
banyak, dia tak tumbang. Tak tumbang. Sebab dia masuk ke dalam, dia pegang bumi. Dan dia boleh ibu-ibu mengalirkan. Maksudnya, selain daripada dia turun, dia boleh mengalir, boleh menyerap ke dalam tu. Sebab apa? Dia panjang. Tapi apabila banyak hutan ditebang dan ditanam dengan kelapa sawit dari sudut pertanian, baguslah, production bagus. Tapi tak fikir tentang kestabilan muka bumi. Ya. Dan kita pun tahu ibu-ibu, ujung-ujung tahun ni kalau hujannya, taburan hujannya banyak. Jadi dia akan efek. Sebab kalau kelapa sawit, dia akar dia serabut. Akar serabut dia sikit je. Dia memang ada akar, tapi akar dia bukan sampai ke dalam. Di atas je. Dia macam belah, kata pokok macam ni ibu-ibu, dia macam tu. Macam tu je lah. Dia banyak, tapi dia tidak sampai ke dalam. Itu beza dia. So apabila ibu-ibu dia berlaku taburan hujan yang banyak, hutan pun banyak tempat sudah tak ada dia punya pemegang muka bumi, maka dia akhirnya dia tercabut. Tercabutlah, dia tak kuat. Dan ini ibu-ibu kita nak bagi tahu kalimah thayyibah. Allah sebut dalam Quran, perkataan yang baik seperti pokok yang mana dia berakar tunjang. Maksudnya kuat. Wa far'uha fis sama'. Tadi asal tu adalah akar. Dan dia punya cabang dia naik ke langit. Maksud ibu-ibu, pokoknya bagus. Yang bawah pegang kuat dan yang atas tumbuh tinggi. Pokok-pokok hutan ibu-ibu besar. Dia bukan seperti pokok-pokok sayur kita tanam. Tanam sikit macam tu, naik sikit dah boleh dah petik. Tapi pokok hutan ibu-ibu, dia punya tinggi, sampai kadang-kadang jadi kanopi. Dalam hutan tu, kalau kita duduk tu geduk. Geduk lah, sebab apa? Tinggi. Baik. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah contoh perkataan yang baik yang keluar daripada mulut kita. Bila dia tinggi, bawahnya bagus, atasnya ibu-ibu ada yang kita boleh guna, yang boleh bagi manfaat kepada manusia. Masya Allah, inilah yang kita nakkan di dalam kehidupan kita. Keluar perkataan-perkataan yang baik. Apa lagi kebaikannya? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pokok-pokok yang besar-besar begini ibu-ibu, dia akan memberikan buah-buah yang baik. Dan buah-buah itu kita boleh makan. Orang kata kita boleh mengambil manfaat daripada pokok tadi. Dan begitu juga buah-buahnya. Apa buah hutan yang kita makan ibu-ibu? Yang berakar tunjang. Dan kemudian naik ke atas dia punya cabang dia. Buah apa? Buah salak. Macam-macam lah kan buah-buah yang kita boleh makan. Termasuklah durian ibu-ibu, betul tak? Durian sebenarnya pokok hutan. Tapi sebab sedap kan, jadi orang manusia pun dia tanam. Tapi okey, alhamdulillah ibu-ibu, kita boleh makan pokok rambutan pun akar dia masuk ke dalam ibu-ibu. Jadi adalah yang orang ketemu dia, okey yang ni memang sedap, akhirnya kita sengaja tanam kan, kita beli benih dia, beli anak pokok dia yang orang dah semai ibu-ibu, lepas tu kita pun tanam depan rumah kita. Kalau zaman dulu ibu-ibu memang orang duduk kampung kan, tanah ni besar ibu-ibu, belakang ditanam durian, tanam mango, tanam rambutan, macam-macam tu. Sentul. Buku sentul? Tak tahu. Tak ada muda lagi. Sentul tu buah ke? Makan buah sentul. Buah dia macam mana? Buah binjai. Iya. Saya tak pandai. Tak adalah saya orang kampung. Saya orang kampung Pontian. Mungkin dia nama tu pun tak pernah dengar. Sebab kat Pontian ni dia banyak nenas. Pontian ni dia punya yang utama ni nenas memang jadi. Dan kemudian adalah juga kelapa-kelapa tu sebagai tempat yang tepi laut, di kelapa perusahaan dia. Sebab dia tanah dia tanah pasir. Kelapa sedap. Okey, insya-Allah. Okey, so itu dia punya
kelebihanlah buah yang kita boleh nikmati. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan tadi untuk manusia supaya mereka mendapat pelajaran. So Allah berikan perbandingan tadi untuk kita fikir, ya, untuk kita renungi. Apakah perkataan kita, adakah perkataan yang boleh menghasilkan manfaat ataupun menghasilkan buah? Mulut yang sama ibu-ibu, tapi dia boleh jadi keluar perkataan yang baik, keluar perkataan yang tidak baik. So manusia kena fikir. Yang kita nak ibu-ibu adalah perkataan-perkataan yang membina, perkataan-perkataan yang memberikan positif, bukan mematikan. Kadang-kadang kita ibu-ibu kan, kita rasa macam dia biasa-biasa, tapi terkadang perkataan kita boleh menyebabkan orang putus asa, betul tak? Awak buat apa contoh kan? Awak buat ni, kalau awak buat memang tak jadilah. Dia matikan kita punya semangat. Allahu Akbar. Dan terutama ibu-ibu kita dengan membina insan. Saya suka tadi perkataan puan tadi sebut tentang membina pembangunan insan. Masya Allah. Ini benda yang sangat bagus. Pembangunan insan adalah perkara yang menjadi subjek utama berbanding dengan teknologi, kemodenan ibu-ibu, iaitu perkara yang biasa, ataupun dia datang hanya untuk memberikan markah bonus saja. Tapi yang utamanya ibu yang kita kena bina bukan bangunan, tapi yang kita kena bina adalah insan. Kerana insan itulah yang akan menentukan adakah kemodenan dan teknologi itu memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat. Kalau manusianya tak betul ibu-ibu, dapat pisau, zaman dulu pisau lah senang cerita, dapat pisau tapi orangnya tak betul, dia ambil pisau tu dibunuh pasangan dia. Saya geram betul tengok. Banyak pula, ya. Orang kata sekarang ni, zaman dulu ibu-ibu jarang berlaku suami bunuh isteri. Betul tak? Sekarang ni terlalu banyak. Tak tahu apa masalah dia. Sampai orang bau ibu-ibu ni bau macam bau teruk sangat ni. Jadi polis cek ibu-ibu, isteri dah mati tu ibu-ibu, dia tak simpan dalam rumah. Jadi ni orang bau, ni bau apa lain macam ni, bau busuk ni. Banyak ibu-ibu berlaku. Dan bukan kita tengok kat situ India, ataupun kita tengok dekat situ berita luar negara. Tak. Pahang, Kelang, Terengganu, ibu-ibu, suatu yang menakutkan kita. Apabila insan itu tidak dibina, maka apa yang mereka dapat, dia akan merosakkan. Cuba pisau tu bagi pada ni, depan saya ni, chef, master chef ni. Jadi apa ibu-ibu kalau dapat pisau? Nasi biryani keluar, kan? Kuih tiaw, apa lagi? Kari daging, ya, masak lemak ibu-ibu. Sebab apa? Sebab dia ada nilai manusia, akhirnya keluar makanan yang manusia boleh makan dengan pisau. Ibu-ibu ini yang kita nak bina, iaitu manusia. Maka manusia tu antaranya dia mesti ada mulut ibu-ibu dan dia mesti nak bercakap. Melainkan kalau orang bisu. Tapi orang bisu pun bercakap juga. Dia komunikasi juga ibu-ibu. Ada komunikasi yang dia akan keluarkan. Adakah komunikasi itu komunikasi yang tidak baik ataupun sebaliknya yang baik? Baik. Seterusnya ayat 26. Yang ni sekarang ni adalah perbandingan kalimatin khabithatin, iaitu perkataan yang jahat dan buruk. Khabis. Kita baca khabis kat mana ibu-ibu? Minal khubthi wal khaba'ith. Iaitu ibu-ibu kita minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, kami minta perlindungan daripada syaitan jantan dan syaitan betina nak masuk ke toilet. Jadi kat sini khabith ni maksudnya jijik, buruk, yang
Tak sedap untuk kita dengar. Kalau kita dengar ibu-ibu, ya Allah, berdarah telinga kita. Punyalah sakit hati. Kita sebut begitu ibu-ibu. Hati kita ibu-ibu macam dihiris, diguris. Punyalah tajam perkataan itu. Terkadang yang pada kulit ini kita boleh nampak ibu-ibu lukanya. Dan bila seminggu kita boleh nampak sembuhnya. Tapi yang dalam hati 20 tahun dulu ibu-ibu, tengok muka dia, kita ingat dulu dialah yang mematikan aku punya rasa dan semangat. Kita ingat ibu-ibu sebab kita terguris. Luka di dalam hati itu lebih pedih, lebih lama masanya. Jadi sebelum kita keluarkan perkataan-perkataan, biarlah kita timbang dulu perkataan itu. Jangan sampai dia menjadi seperti pokok yang khabis, pokok yang teruk, pokok yang buruk, pokok yang jahat. Ijtussat min fawqil ardi. Apa maksud ijtussat? Iaitu yang mana sebatang pokok itu tidak berguna. Dia ada pokok tapi akarnya mudah tercabut. Tadi akar tunjang, yang ini akar serabut. Akarnya tidak begitu kuat ibu-ibu. Kalau datang sikit banjir, ataupun kita tengok dekat ni lah, apa tu nama dia, paya kan, ada pokok bakau. Kuat kan? Maksudnya datang ibu-ibu ombak tu sentiasa, tapi dia duk relax je. Duk relax ibu-ibu. Dan paya bakau itulah yang menyebabkan air tidak melimpah sampai ke darat. Sebab saya duduk Pontian ibu-ibu, kita pernah dengar ataupun pernah pergi Tanjung Piai. Tanjung Piai ibu-ibu adalah tempat paya bakau. Cantik kan? Pergi Kukup, tu penghujung benua Asia ibu-ibu. Daripada atas, daripada Filipina, Thailand, semua tu ibu-ibu, itulah hujungnya. Hujungnya adalah Pontian ataupun penghujung benua Asia. Disebut sebagai selamat datang ke penghujung benua Asia, Pontian. Baik. Ini kuat ibu-ibu. Tapi kalau akar dia tak kuat, baru datang sikit ibu-ibu, dia dah tertangga, dah pergi dah. Min fawqil ardi, yang mudah tercabut akarnya dari muka bumi. Malaha min qarar, dia tidak boleh menetap untuk terus hidup. Dia tidak boleh stay untuk terus hidup. Kenapa? Dia seolah-olah ibu-ibu sesuatu yang tak boleh kita jadikan dia sebagai manfaat-manfaat pegang bumi, ataupun nak makan buah dia. Dah kalau tertanggal ibu-ibu, macam mana nak timbul buahnya? Buah pun tak ada. Ini adalah contoh ataupun gambaran perkataan yang buruk. Yusabbitu, ayat yang terakhir 27, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman. Tadi kita dah tengok dia punya misal. Sekarang apa kaitan dengan orang yang beriman pada perkataan kita? Orang-orang yang beriman itu ibu-ibu, Allah tetapkan pendirian mereka dengan kalimah yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah. Daripada pokok nak pergi cerita ibu-ibu tentang orang beriman, macam mana? Dia macam apa kita panggil, jauh juga tu tamsilan dia tu. Bila dah buat tamsilan, dah buat satu perbandingan, kena kembali ibu-ibu apa Allah nak cerita pasal orang yang baik. Orang yang baik yang mana Allah tetapkan pada mulut dia ibu-ibu kalimah yang baik. Maksudnya tak ada orang boleh kata begini, saya ni mulut dia jahat, hati saya baik. Ibu-ibu, itu kita panggil apa ibu-ibu sembang boleh lah. Kalau orang lelaki dia panggil sembang kari. Sembang kari.
Sambil-sambil makan nasi kandar nimbang kan. Sembang gadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kita nak tipu orang ibu-ibu. Kita nak acah-acah kat orang kan. Oh yelah betul lah, dia ni walaupun mulut macam tu, hati baik ni kan. Tapi kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Orang yang kalau mulut dia baik ibu-ibu, itu adalah senduk yang dia ambil daripada hati. Hati adalah cerminan kepada apa yang keluar pada mulut kita. Kalau hati baik, ya Allah, mulut dia tak sampai untuk keluarkan perkataan yang tak baik. Mesti perkataan yang keluar, insya-Allah, boleh ni. Ini orang yang hati baik. Tapi orang yang hati tak baik, kau buatlah macam mana pun jah. Bukan nama sebenar ya. Kau buatlah macam mana pun jah. Kalau engkau lah buat memang gagal lah jah. Allah, kita dengar tu rasa macam sedihnya kan. Takut air mata. Mematikan rasa kita. Macam kita panggil seolah-olah macam kita ni tak boleh mencuba ke? Saya tak boleh mencuba ke? Contohlah begitu ibu-ibu. Sebab apa? Hati dia sakit hati. Hati dia dengki. Hati dia bersarang ibu-ibu dengan biarlah dia jadi dia tak jadi. Sebab apa? Aku cakap macam ni dia terus jadi lemah semangat. Itu yang aku nak. Kalau aku boleh. Tapi kalau dia tengok pun kadang-kadang ibu-ibu kita panggil penyakit ain. Orang yang hati busuk ni, hati dia dengki, hati dia benci, ya Allah, ya Tuhanku. Dia tak pakai mantra tu ibu-ibu, tak pakai mantra. Kalau orang pakai sihir yang mantra tu dia ada baca-baca. Dia ada dia punya syarat-syarat dengan jin, ada. Tapi kalau yang benci ni, dia cukup dengan memandang. Orang boleh sakit. Pergi doktor, PMI, doktor kata, saya tengok semua okey. Bacaan darah tinggi, kencing manis, bacaan oksigen, semua okey. Kolesterol semua okey. Tapi doktor saya rasa macam nak mati dah. Contohlah, dia rasa lemah. Ini terkadang ibu-ibu bukan daripada mantra, tetapi cukup dengan dengki yang orang tu tengok. Dan perkataan-perkataan ataupun apa sahaja pandangan yang keluar daripada hati yang penuh dengan noda, dengan dosa, dengan kezaliman ibu-ibu, sangat-sangat bahaya. Sebab tu kita kena, apa-apa pun ibu-ibu, kita kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Putuskan. Katalah ibu-ibu kita nak share gambar kan. Hari ni kita pergi majlis ilmu kan. Orang yang tengok tu ibu, kita tak tahu apa dalam hati dia. Jadi kita mulakan dulu Alhamdulillah, boleh? Mulakan dengan memuji Allah. Ataupun Masya Allah, Tabarakallah, hari ni Allah bagi rezeki kita untuk berkumpul pada hari ni. Contoh. Lepas tu kita mulakan juga dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukur hari ni dapat kumpul-kumpul geng-geng kita. Kita boleh selawat, ya Allah besar rahmat, nak sambut malam ni, nak sambut Rejab. Kan bagus ibu-ibu. Semua perkara ni benda-benda yang baik kita nak share, tapi kita tak tahu ibu-ibu, ada orang yang sakit jiwa dia. Ada orang yang gelap hati dia dan boleh menyebabkan kita pun akan terkesan dengan pandangan mata dia yang penuh kebencian. Kadang-kadang bukan manusia ibu-ibu, syaitan dan iblis, mereka kadang-kadang dengki dengan Nabi-Nabi ni. Sebab Nabi-Nabi ni dapat nikmat yang banyak. Nabi Ayub alaihissalam contohnya. Dia dahulunya kaya, handsome, anak semua cantik-cantik, handsome belaka, rumahnya besar ibu-ibu, dia pula dermawan, apa sahaja yang orang kata yang baik tu berkumpul lah pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Iblis tengok besar kecil. Betul ibu-ibu, dia sakit hati tengok Nabi-Nabi ni lengkap, kita kata penuh dengan nikmat. Dia pun minta izin ke Allah, wahai Allah, izinkan aku nak test sikit hamba kau ni Ayub alaihissalam ni, bagi test sikit.
Maka Allah pun mengizinkan, akhirnya ibu-ibu dalam luar Nabi Ayub rosak. Organ dalamnya rosak, luarnya dah tak rupa apa dah ibu-ibu. Anaknya mati. Kekayaannya hilang sebab orang takut ibu-ibu berjangkit, maka orang pun semua seolah-olah ibu-ibu apa kita panggil memulaukan. Nak buang daerah. Akhirnya dalam cerita, dalam riwayat mengatakan mereka ni duduk di tempat yang pembuangan sampah. Punyalah semua orang takut dengan penyakit yang ada pada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi itu adalah suatu kesan daripada dengkinya iblis pada hamba Allah ataupun Nabi Allah. Jadi kita ni lagilah ibu-ibu lagilah. Baik. Seterusnya, bagaimana orang yang beriman Allah kekalkan, yusabbitullah, Allah tetapkan dia dengan perkataan-perkataan yang baik, ataupun perkataan kat sini dikata perkataan yang sabit, bil qawli sabit. Sebab tadi cerita pasal syajaratut tayyibah, pokok yang baik, dia punya asluha sabitun. Dia ambil sifat tadi, iaitu stabil. Orang yang beriman, pendirian dia ibu-ibu di dunia, keluar pada mulut dia adalah perkataan yang baik. Dan di akhirat kelak. Di akhirat maksudnya ibu-ibu bermula dengan alam barzah kita. Itu adalah perjalanan akhirat. Allah kekalkan, Allah stabilkan kita untuk menyebut perkataan-perkataan yang baik. Apa antaranya perkataan yang baik ketika kematian kita? Iaitu kalimah la ilaha illallah. Syaitan datang dalam macam-macam bentuk ibu-ibu untuk menyebabkan hujung hidup kita, biar kita kata dia itu Tuhan. Biar kita tunduk pada dia. Satu hari kematian menjelang, menghampiri seorang mujtahid, ulama yang kita semua kenal, masyhur namanya ibu-ibu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal dalam hidupnya begitu berusaha dengan bersungguh-sungguh ibu-ibu untuk meninggalkan sumbangan khidmat pada agama ibu-ibu. Menulis, mengkaji, mengajar manusia dengan begitu ikhlas. Kita pun tahu ibu-ibu keadaan imam-imam ini, mereka ni punya ikhlas bukannya sikit-sikit. Kita ni kadang-kadang baru nak belajar ikhlas. Tapi imam-imam ni sungguh ikhlasnya. Anak dia pun menghadap dia ibu-ibu, anak dia pun bersama dengan ayahnya sewaktu mendekati kematian. Dah boleh nampak lah orang kata ayah dia tengok tu, orang kata tembus ni antara orang yang dekat ataupun dalam keadaan sakaratul maut, dia tak tengok depan. Contohlah kita duduk kat depan ni ibu-ibu, dia tak tengok depan kita. Kata kalau duduk kat katil, dia tengok tengah tu, kadang-kadang tengok atas, tapi pandangannya jauh. Tu dah sakaratul maut. Dah sudah macam apa, hijab tu ibu-ibu, dia ada di alam yang bukan alam nyata dah. Dia dah sebahagian-sebahagian. Dalam keadaan begitu ibu-ibu, anak dia mendengar, dia cakap begini, belum lagi. Anak dia pun, ya Allah, ayahku ni sedang bertarung dengan sakaratul maut. Dan kita punya nyawa nanti ibu-ibu, dia bila dia dah naik sampai sini, kadang-kadang dia macam turun balik. Lepas tu baru nanti sekali dia akan naik balik. Waktu dia turun balik tu, dia tengok ayah dia macam boleh dengar dia punya cakap semua ni. Dia tanya, ayah, apa yang ayah cakap tadi? Belum lagi. Risau juga kan? Kita ni anak tak nampak apa benda yang dia rasa. Ayah cakap apa? Belum lagi. Apa yang ayah hadapi? Dia kata tadi ada syaitan datang, dia berupalah dengan rupa-rupa yang baik, dan dia janji ke aku, dia kata, kamu dah selamat dah ni. Kamu dah selamat dah. Jadi kamu dah selamat sekarang ni, kamu boleh ikut akulah. Dia goda ibu-ibu sampai ke hujung nyawa. Ya Allah,
kita ibu-ibu yang dalam hidup ni pun kadang-kadang terpedaya juga kan, benda depan mata ini tara sedar ni kan, tara kita masih lagi ibu-ibu boleh cakap, boleh memilih, boleh berfikir. Tapi kalau sakaratul maut ni ibu-ibu, yang bercakap siapa? Bukankah amalan kita sewaktu kita hidup? Bukankah keimanan kita yang akan membawa kita? Jadi Allah kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil haya wa fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah kekalkan lidah dia untuk mengucap dua kalimah syahadah. Bila syaitan kata kamu dah lepas ke belum ibu-ibu? Belum. Dia nak suruh kita ikut dia sebab apa? Oh dah lepas ya? Okeylah, jomlah. Saya ikut kamu. Dia nak macam tu. Dan kemudian ibu-ibu, bila anak dia kata, dia dengar daripada ayah dia, tapi aku belum lepas lagi. Selagi mana aku tak sampai la ilaha illallah, maksudnya aku tak lepas, tak boleh ikut apa-apa. Kadang-kadang dia suruh kita tunduk dia macam tu. Jadi kita bahaya juga ibu-ibu. Jadi kita kalau menghadap orang yang menghadapi sakaratul maut, bantu. Itu yang kita bantu dia kat telinga dia. La ilaha illallah. Laqinu ala mautakum. La ilaha illallah. Bantu. Ambil air, ibu-ibu ambil air, sapu dekat atas ni. Sakaratul maut tu sakit. Allahumma hawinna sakaratul maut. Ya Allah, hawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut pada diri kami, ya Allah. Bila kita sapu air tu ibu-ibu, jadi kita lega sikit dalam kesakitan. Kalau kita dapat kering, dia punya bibir dia ibu-ibu, ambil air, letak, basahkan. Takut-takut itu yang menjadi umpan syaitan. Kamu haus, nak air tak? Nak air tak? Air ni boleh. Tapi kamu kena tunduk dululah, ikut aku. Boleh? Kalau dia tunduk tu, Allahu Akbar. Sangat bahaya. Jadi kita bantulah untuk orang yang berhadapan dengan orang yang menghadapi sakaratul maut. Tapi bagi orang yang beriman, dahulu kehidupan di dunianya, di lidahnya ibu-ibu, kalimah la ilaha illallah. Di hatinya kalimah la ilaha illallah. Pada anggotanya ibu-ibu, menterjemahkan kalimah la ilaha illallah, maka dia tidak akan goyah pada sakaratul maut. Dia akan terus ibu-ibu boleh menjawab dengan begitu tegas kerana Allah telah menetapkan dia dengan kalimah-kalimah yang baik. Di dalam kubur ibu-ibu, dalam alam barzah kita juga akan ditahani dengan pelbagai soalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengukuhkan pendirian kita dan boleh menjawab dengan mudah. Siapakah imam kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kitab kamu? Al-Quran adalah kitab aku. Siapakah Tuhan kamu? Allah adalah Tuhanku. Kerana apa? Dulu di dunia dia cakap yang baik. Resolusi ni ibu-ibu dalam perbincangan kita, bagaimana kita nak membawa lidah yang baik di dunia ini yang akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama, ni resolusi kita ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu, bila kita hidup di dunia, kena perbanyakkan menyebutkan kalam Allah, iaitu membaca Al-Quran. Kerana orang yang membaca Al-Quran dalam kehidupannya ibu-ibu akan membawa cahaya di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang yang boleh dekat dengan Allah ataupun kita sebut sebagai muqarrabin, orang yang rapat dengan Allah, melainkan dia menjadi ahli Al-Quran. Dia menjadi ahli Al-Quran dan insya-Allah dia boleh menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang baik disebutkan sebagai al-abrar. Al-abrar ialah orang-orang yang baik.
Al-abrar, ibu-ibu, adalah orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini. Tapi tak ada orang yang dia nak jadi orang baik, ibu-ibu, tapi dengan Quran ibu-ibu dia jauh. Kita boleh dekat dengan Quran dengan gaya kita, ibu-ibu. Ada orang mungkin dia dah lancar dah. Ada orang mungkin dia tak lancar lagi, dia baru nak belajar. Tapi dia ada usaha tak untuk dekat dengan Quran? Ada. So usaha dia itu yang kita nak. Ada orang, ibu-ibu, dia rapat dengan Quran bukan sekadar baca, tetapi sudah menghafaz Al-Quran. Maka itu adalah cara dia. Setiap satu itu, ibu-ibu, ada darajat yang berbeza. Tetapi yang kita pokok pangkal, ibu-ibu, jadikan Al-Quran ialah teman karib kita. Bertemanlah dengan Al-Quran. Kerana siapa yang berteman dengan Al-Quran, ibu-ibu, Quran yang dia bersahabat dengan dia, ayat yang dia baca, yang dia lazimi dalam Al-Quran itulah yang akan menjaga kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kalau dia sudah hafal, ibu-ibu, tambah lagi, iaitu apa? Tadabbur. Macam yang kita buat hari ni, ibu-ibu, ayat 24, 25, 26, 27, ni nama dia apa? Tadabbur. Bila tadabbur, ibu-ibu, dia akan membuahkan amal. Tadabbur, kita baca, kalau betul ayatnya, tajwidnya, makhrajnya, maksudnya dia adalah tilawah. Yang itu dia menghasilkan apa? Tilawah Al-Quran. Tapi kalau dia dah baca, kemudian dia menghayati makna ayat tadi, kemudian dia relate dengan diri kita lah. Macam kita cerita pokok tadi, ibu-ibu, kita bukan cerita pasal pokok saja, tapi kita cerita pokok itu adalah umpama kepada kalam yang baik. So, as a mukmin, apa yang perlu kita buat? So, yang kita dapat panduan tadi daripada Al-Quranul Karim, maka kita kena bersahabat dengan Al-Quran untuk membawa diri kita menjadi penghuni syurga Allah, insya-Allahu ta'ala. Baik. So yang pertama, ibu-ibu, setiap hari kena ada Quran time. Ramadan, insya-Allah lah ibu-ibu, pagi, petang, siang, malam kita Quran, betul tak? Tadarus kita, dalam solat tarawih pun imam baca ayat-ayat, ibu-ibu. Kemudian kita ada juga buka TV pagi-pagi, ibu-ibu, ya Allah, tadarus sedapnya ya. Itu yang kita rasa macam kalau kita dengar, ibu-ibu, kan, bacaan tilawah kan, kat TV ke mana-mana, ni macam Ramadan. Kan? Jadi Ramadan ni, ibu-ibu, Allahu Akbar, adalah bulan Al-Quran. Kita dengan Quran tu kita dekat. Kalau boleh setiap hari saja, bukan sahaja bulan Ramadan, kalau boleh setiap hari. Jadi kena ada Quran time. Okay. Kalau sekarang ni ibu-ibu punya Quran time bila? Kalau macam ni sekarang ni lah, malam. Ada orang dipilih Maghrib Isyak. Maghrib Isyak tu, ibu-ibu, antara waktu yang nombor 2. Dia punya terbaik sebelum subuh. Sebelum subuh nombor 1. Kalau kamu terluput sebelum subuh, jangan terluput Maghrib dan Isyak. Okay. Jadi ada orang buat malam ataupun sebelum tidur. Dia baca surah Al-Mulk. Ada juga orang buat, ibu-ibu, sebelum subuh. Sebelum subuh, siapa yang baca Quran, Quran itu akan menjadi saksi kepada kita, yang bahawa kita adalah orang-orang yang memulakan hari kita dengan membaca Al-Quran. Ada orang dia buat setiap solat tu, ibu-ibu, dia ambil berapa ayat? Ambillah, ibu-ibu, 1 rubuk. Dia, kalau orang dulu dipanggil 1 ain. Yang ada dia punya apa tu? Tu ketanda tu kan. Dia ambil 1 ain, ibu-ibu. Boleh. Jadi pagi subuh 1 ain, zuhur 1 ain, asar 1 ain, maghrib 1 ain, isyak 1 ain. Dah dapat 5 ain dah. Tambah sikit, ibu-ibu, dapat dah 1 juzuk. Tapi maksud dia istiqamah. Ada orang dia buat, memang aku ni susah lah nak baca. Kena masuk grup tadarus dulu. Okey, terbaik, ibu-ibu. Maksudnya bila kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita, ibu-ibu, dia akan datang satu rasa nak bersaing. Yang ini kita panggil fastabiqul khairat
orang-orang yang bersaing di dalam kebaikan. Okey. Okey, kau dah berapa juzuk dah? Aku dah 13 dah. Alah, aku baru 10. Ya. Malam tu dia pulun ibu-ibu. Lepas tarawih dia pulun. Sebab apa? Sebab rasa belum-belum. Yang ni perlombaan yang bagus dan baik. Baik. Yang pertama, jadikan Al-Quran itu adalah kalam yang paling mulia menjadi suatu buah mulut kita, ibu-ibu. Membaca Al-Quran. Kerana itu pastinya akan memberikan cahaya dan hidayah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Dia juga yang akan jaga kita. Kalau nanti Allah nak berhujah kepada diri kita, Quran yang kita baca yang akan menjadi apa kita panggil peguam bela. Ya Allah, dulu dia ni kat dunia tak tinggal aku, ya Allah. Jadi dia akan menjadi peguam bela. Seterusnya, ibu-ibu, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan, ibu-ibu, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik? Kita bersihkanlah hati kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maafkan orang. Bila tengok orang tu lebih pada kita, jangan dengki. Bila kita tengok keaiban orang, ingat Allah suruh kita tutup ke, kita buka. Walaupun betul dia buat, ibu-ibu, sungguh dia buat. Ustazah, saya bercakap ni sebab memang dia buat. Betul lah, kalau memang dia buat, dia jadi mengumpat kah? Kalau dia tak buat sungguh, dia jadi fitnah pula. Sama juga. Jadi aib orang, tahu dah aib orang, simpan. Tutup. Soroklah ibu-ibu bagaimana kita sangat suka Allah sorokkan aib kita. Siapa yang di dunia dulu dia sorokkan aib orang, nanti di akhirat Allah sembunyikan, Allah tutupkan, Allah sorokkan aib dirinya. Suka tak? Suka, ibu-ibu. Sebab kita ni aib, ya Allah, sepah. Bersepah aib kita, ibu-ibu. Cuma kita yang tak sempat nak tengok. Sebab sibuk tengok aib orang. Aib kita sendiri tak sempat nak tengok. Tapi katalah aib kita tadi tu, kita tahu, ibu-ibu. Tapi sampai akhirat dia dah tertunduk, dah laki tu kan. Dalam hadis Tirmizi, ibu-ibu, laki tu dah tunduk bawah. Sebab dia rasa macam, bila aku nak letak muka kat mana, nanti Allah tayangkan, Allah bentangkan, ibu-ibu, presentkan apa buruk aku kat dunia. Dia tak tahu, tak boleh nak angkat muka, ibu-ibu. Lepas dah malaikat pun sebut tentang kebaikan-kebaikan dirinya, malaikat pun berhenti, pause. Suruh dia jalan masuk syurga. Dia pun angkat kepala. Tu je. Dia macam orang kata dah bersiap dah ni, yang nanti aib dia akan dibuka, ibu-ibu. Lepas sebut kebaikan, dia pun angkat kepala, tak ada lagi. Dia pula tanya. Lepas tu dia pun rasa macam dia nak bertanya, kenapa Allah menutup aib dia? Kerana dulu engkau dekat dunia, kau tutup aib kawan-kawan kau, tutup aib saudara-saudara se-Islam kamu, dan hari ni Allah tutup aib dia. Allahu Akbar. Besar ni, ibu. Jadi kita baikkan hati kita, ibu-ibu. Jangan tengok orang dengan mata kebencian. Jangan tengok orang dengan mata kedengkian. Kita tak ada apa yang kita nak bezakan pada perkara dunia yang Allah bagi. Allah bagi dia lebih pada A. Mungkin Allah bagi lebih pada kita B, betul tak? Cuma kita yang tak nak lihat pada nikmat yang ada pada tangan kita. Sibuk tengok laki orang. Dia tu untung dia kan dapat suami yang romantik kan. Pak Haji tak pernah dia nak bagi kita bunga, contohlah, ibu-ibu kan. Ibu-ibu, tengoklah orang yang dapat lagi teruk kan. Baru 4 tahun kahwin dah naik turun mahkamah. Yang ini kata si A kata pukul B, si B kata aku pun ada kesan juga, bukti kau pukul aku, contohlah, ibu-ibu. Masuk pula campur tangan ayah dia. Ayah dia kata kau lelaki dayus tak lepaskan anak aku. Ya Allah, kita pun serabutnya. Patut usia anak begitu, ibu-ibu, kita fokus kepada bagaimana nak bagi anak kita ni boleh ada kemahiran, betul tak? Lebih kurang anak dia dengan anak saya lebih kurang, ibu-ibu. Kita fokus apa? Okey, anak kita ni fokus yang pertama, kita nak bagi dia boleh bercakap. Kemudian ibu-ibu, kita nak bagi dia boleh berbahasa. Macam dalam rumah saya, Ustaz Arab, dia nak juga anak dia pandai cakap Arab. Saya nak juga anak saya pandai cakap Melayu kan. Kita siaplah, ibu-ibu, apa benda yang kita boleh buat. Okey, buka lah cerita movie-movie yang dalam bahasa Melayu tu. Dah dapat kuat bahasa Melayu,
buka pula yang movie bahasa Arab pula. Ya, drama cerita kartun budak-budak kan yang bahasa Arab pula. Dapatlah satu dua. Ya dub, ta'ali sa'iduni. Bolehlah. Bolehlah ibu-ibu. Walaupun nak dapat sangat tu tak, tapi bila dia dah apa selalu tengok ibu-ibu sekurang-kurangnya, dia pergi dekat restoran Arab kan. Yalah, anak orang Arab, orang pun bercakap Arab dengan anak saya. Sekurang-kurangnya dia boleh jawab lah kan. Ismat kan. Dia boleh jawab lah Maya. Dia tahulah ibu-ibu sikit-sikit tu kan. Jadi kita ada peningkatan. Okey, dah dapat ni, nak kenal binatang pula, lepas tu nak kenal warna pula ibu-ibu. Ada. Patut kita fokus tu. Ini fokus kau salah, aku salah, kau salah. Dah masing-masing habis. Anak tu akan kita panggil kasih sayang, betul tak? Usia tu adalah kasih sayang. Nak pegang tangan sebelah tangan mak, pegang sebelah tangan ayah. Nak pergi bawa pergi main, betul tak ibu-ibu? Jadi kita, apabila kita betulkan hati kita, insya-Allah mulut kita akan ikut bersama. Ketiga ibu-ibu, letaklah dalam kehidupan kita ini ada waktu-waktu kita zikrullah. Contoh orang yang menyebut subhanallah, lama tak sebut subhanallah? Kena bayar berapa ringgit? Cuma je kan ibu-ibu kan. Kita sebut subhanallah sekali ibu-ibu, Allah tanam di syurga satu pokok untuk kita. Berapa kali dah kita sebut subhanallah sepanjang hidup? Maksudnya ibu-ibu ladang dah dekat syurga tu. Kata seorang ulama, dia kata kalaulah pokok tu dah ada dekat syurga, takkanlah tuan dia tak masuk syurga. Macam tu ibu-ibu. Jadi perbanyakkanlah zikir. La haula wala quwwata illa billah. Banyakkan zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua ni ibu-ibu akan membawa, ni lidah yang keluar ni ibu-ibu, lidah itulah yang akan membawa kita ke syurga. Sebab apa? Allah dah letak dah dia punya reserve dia. Rumah dah siapkan dengan pokok. Maka insya-Allah lah kita juga akan ke syurga ibu-ibu kerana sudah ada reserve tempat. Dah ada nama dah dekat syurga. Ini villa siapa? Ni villa Kak Norma. Ada nama Norma sini. Ambillah bagilah yang ada. Akak nama siapa Kak? Rosma. Lebih kurang lah ya. Villa Rosma. Masya Allah. Kalau yang dalam dunia pun villa tu ibu-ibu ataupun istana lah kita ambil ya. Uish, besarnya istana kan. Dalam syurga ibu-ibu, ya Allah. Allah bagi tak ada rumah apa? Rumah apa? Kos murah. Tak ada. Dalam syurga tak ada kos murah. Semuanya tahap-tahap istana ibu-ibu. Banglo. Dan bukan rumah saja, beserta dengan sungai-sungai, beserta dengan pokok-pokok. Orang kata nak petik apa, petik je lah. Niat je ibu-ibu, Allah bagi. Dan dalam nikmat yang paling nikmat. InsyaAllah 3 tu ibu-ibu resolusi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan. Al-Quran, bersihkan hati, ya. Jadi isi masa kita, isi waktu kita dengan zikrullah. Dia tak payah pakai duit, tak susah payah pun kita nak sebut, tetapi dia akan membawa si empunya badan ini, membawa untuk diringankan ibu-ibu berat pada timbangan kebaikan dan boleh terus masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ada soalan ke? Kalau ada soalan saya buka ruang sedikit. Okey, sila. Soalannya, nama siapa? Nak bagi mic ke? Tak payah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dah ada tu. Ada kot. Kan? Ada kan?
Ustazah nama saya Ya, Pak Yati. Nur Hayati. Cahaya kehidupanku. soalan saya Ustazah, dia sangat sebut dari berkaitan dengan Al-Quran, kesulitan. Dan juga Al-Quran yang akan membawa kepada perkataan yang baik. Kita lepaskan kita. Betul. Lagi dengan sistem sistem sensoris itu yang Allah bagi. Ada tiga perkara yang Allah bagi. Betul. Jadi untuk istimewakan dalam kita melafazkan setiap perkara kita dan dalam doa kita letak agar lidah kita mengeluarkan perkataan yang baik-baik untuk lagi menjadi pakaian kita dan menjadi keciminan dalam diri kita sebagai insan macam sudah kata untuk membangunkan insan lain. Tetapi dalam istimewa kita ada juga berlaku keliciran. Keliciran itu maksudnya bila kita saudara sedang tergilah, bila kita duduk pasti akan ada posisi yang menyedapkan makanan dalam diri kita. Adakah dengan benda-benda yang kita buat sepanjang istimewa itu yang sedikit yang kita buat sebenarnya yang baik sama bersekutu dan yang sedikit 1/5 itu akan menjuruskan kita menjerumuskan kita soalan saya Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak ada sejarah ikut pidato ke? Menjadi pembidato ke sebelum ni? InsyaAllah Allah takdirkan saya sebagai trainer dengan Oh, patutlah. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Nur Hayati yang telah memberikan soalan yang kita semua hadapi lah perkara itu. So, kita memang niat kita, azam kita, ya Allah biar keluar dalam mulut kita yang baik-baik. Kita pun minta pada Allah, ya Allah jagakan lisanku ya Allah, jangan kau beratkan lisan aku ini kerana lisan, apa orang Melayu kata, kerana mulut badan binasa, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Baik. Dan bagaimana mujahadah kita, itulah yang Allah kira. Kita manusia, terkadang ibu-ibu, walaupun kita jalan nak jalan lurus ni, gereje juga. Sebab apa? Sebab cerita panas. Jadi dia kadang-kadang terbuai juga, terikut juga. Tetapi ibu-ibu kadang-kadang tak puas hati kan. Bila tak puas hati, kita pun nak bercerita lah dengan kawan kita. Kawan kita pula dia tambah pula nasi tambah dengan sambal belacan, ulam sebagainya. Oh, kita pun jadi, itulah aku dah lama tak puas hati dengan dia kan. Maka jadi bergumpat lah ibu-ibu. Ya Allah. Susah ya? Susah. Payah. Dan itulah mujahadah yang kita ada. So apabila ibu-ibu kita sudah terbabas, tergelincir sedikit daripada lisan kita ibu-ibu, kita boleh doa begini, Allahumma ghfir laha walaha. Ya Allah, ampunkan dia, iaitu orang yang kita kata tadi tu, walaha, dan apa yang dia tanggung. Allahumma ghfir laha walaha. Allahumma ghfir laha walaha. Itu adalah suatu hadiah selepas kita ibu-ibu mengatakan tentang buruk pada pasal diri dia, kita mintakan Allah ampun untuk diri dia. Firlaha wa laha. Allah maghfirlaha wa laha. Jadi dia akan, kalau di akhirat nanti ibu-ibu, dia jadi macam sedekah kita lah untuk dia. Kita dah cakap untuk dia ibu-ibu dan kita dah buat baik. Iaitu apa, kita minta daripada Allah, ya Allah kau ampunkan diri dia. Itu untuk kita kata menutup kesalahan kita dengan melakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bila kita buat baik itu akan menampung dosa kita. Nampak kan? Yang baik tadi menampung apa yang kurang yang telah kita buat. Kedua ibu-ibu, kalau kita mengetahui perkara tadi kita dah buat dalam waktu yang terdekat. Dalam waktu yang terdekat sebelum 6 jam, maka kita cepat-cepat istighfar. Kerana malaikat memberikan masa untuk kita untuk mencatat segala dosa yang telah kita lakukan. Malaikat bagi masa 6 jam. Kenapa 6 jam? Jangan tanya, kita pun tak tahu kenapa 6. Tapi dalam hadis Nabi, 6 jam.
6 jam tu maksudnya apa? Dalam masa yang terdekat. Dalam waktu itu, kalau kita istighfar, maka malaikat tak tulis ibu-ibu. Maksudnya kita taubat. Kita taubat, ibu-ibu, malaikat tak tulis, di delete apa yang kita, bukan delete, memang tak tulis lah, tidak ada kesan di dalam catatan amalan kita. Catatan keburukan kita tak ada. Jadi, jangan menangguh taubat. Ataupun kita panggil, tak apalah, ya. Kan tengah muda kan, kita enjoy lah dulu. Nanti dah besar nanti ataupun hari raya nanti aku minta maaf. Baru nak minta maaf. Sebab yang dengan manusia kita kena minta maaf, tapi dengan Allah juga dia adalah dosa besar. Mengumpat, menfitnah, semua itu adalah dosa besar. Kerana Allah SWT dah bagi dah dia punya hukuman dia di akhirat kelak, seolah-olah dia memakan daging saudaranya sendiri. Okey? Jadi apa yang berlaku tadi itu ada U-turn dia. Itu mujahadah kita, ada U-turn dia. Tapi untuk next time ibu-ibu, bila cerita pasal orang, kalau boleh kita angkat punggung. Kalau boleh kita angkat punggung. Ada satu orang dia tanya ibu-ibu, dia kata tanya macam ni, Ustazah dekat office, dia dengar. Saya pun ingatkan kalau dengar kat punggung lah. Cerita dia macam ni ibu-ibu. Kan ada workstation kita kan. Kita tengah kerja. Tapi yang tengah menyimbang ni ibu-ibu tengah mengumpat. Kita ni bukan duduk badan sekali, tapi kita duduk kat workstation kita. Jadi kita dengar lah ibu-ibu orang mengumpat. Macam mana kita nak buat? Soalan yang sangat bagus dan sangat praktikal. Jadi kalau keadaannya macam tu, katalah kalau kita rewang lah ibu-ibu rewang kita dengar orang mengumpat ibu-ibu, tapi kita tengah memotong bawang ni, macam mana kan? So kalau boleh cuba untuk alih tempat ke ataupun beralihkan topik. Korang tak tahu ke cerita pasal yang bos kata nak pergi mesyuarat bulan depan dekat janda baik? Contoh. Korang bawa siapa? Kita tukar. Tukar topik. Korang pergi dengan siapa? Kalau aku naik korang boleh tak? Contoh. Tukar topik. Akhirnya dia terlupa. Jadi lama-lama ibu-ibu kawan-kawan kita akan tahu dia ni memang tak suka kalau cerita-cerita pasal orang. Saya pernah jumpa orang yang sangat committed dalam hidup dia ibu-ibu. Dia tak suka langsung cerita pasal orang, walaupun menyebut tentang keburukan adik-beradik, keluarga pun dia tak suka. Kita ni yang kita ngumpat bukan orang lain kadang-kadang. Kakak kita yang kita ngumpat. Suami adik-beradik kita yang kita ngumpat. Betul tak? Duduk kat dapur tu, cocek. Ceritalah pasal benda lain, cerita pasal bola ke. Cerita pasal resepi ke, kan bagus kan? Nak mengumpat. Bila kita ngumpat ibu-ibu, kalau orang ngumpat kita marah tak? Marah. Jadi siapa pun dia, saudara ke, adik-beradik ke ibu-ibu, tak layak untuk kita ceritakan keburukan dia. Sebab kita pun ada keburukan yang sangat banyak. Kita pun banyak keburukan. Maka cuba tukar topik. Saya jumpa dengan seorang ni, dia makcik lah. Tapi dia sangat bagus ibu-ibu. Saya kata mulianya hati dia. Dia kalau dengar, padahal cerita pasal makcik, pasal keluarga je ni. Tapi dia tak suka dengar. Dia akan tukar. Saya kata mujahadah. Tapi lama-lama kita tahu, tak payah cerita pasal orang depan dia. Dia memang tak suka dengar. Lagi-lagi dia nak menambah ke, yuhu, macam tu kan. Dia punya gaya pun orang, semangat nak bagi cerita tu. Sebab ya ke tu kan. Dia memang tak suka. Jadi yang ini ibu-ibu cuba bina supaya akhirnya orang nampak kita punya stand. Cerita mengumpat bos ke, mengumpat kawan sekerja ke. Kita tak suka lah ibu-ibu, betul tak? Ada seorang kakak ni, dia sampai resign awal kerana dia kerja HR. Kerja HR ni ibu-ibu, kalau yang bos, dia mengumpat staff. Kalau yang staff, dia mengumpat bos. HR ni duduk tengah ibu-ibu. Setiap hari aku dengar orang mengumpat. Tak, bos mengumpat, staff mengumpat. Kan? Yang bergaduh dan sebagainya ibu-ibu. Jadi dia buat keputusan, dia kata, aku dah pergi haji. Tapi bila masuk kerja ibu-ibu, setiap hari cerita pasal orang. Tak sukalah. Tak suka. Dia kata, saya berazam untuk tinggalkan kerja kerana apa? Terdapat dosa-dosa besar yang berlingkar dengan kerjaya dia sebagai seorang HR. Akhirnya dia berhenti kerja ibu-ibu. Ya Allah, lapang dah dia kata.
Bila dia berhenti kerja, dia pula dah habislah gaji kan, tak ada gaji ibu-ibu. Tapi dapat papasan lah. Bila dia berhenti kerja, rupanya Allah nak bagi suami dia dapat kerja. Sebelum ni suami dia buat kerja kerja sendiri kan, ikut job lah, dia job dapat gaji, tapi dia dah ada gaji, dia gaji tetap. Jadi ibu-ibu, Allah bagi dia berhenti kerja kerana niat dia yang baik itu tak nak kita panggil bergelumang setiap hari. Aku niat nak pergi kerja kerana Allah, tapi dalam kerja aku terpaksa mengumpat. Aku terpaksa mendengar, bukan bercakap je, kita dengar pun kita sama saham je. Sebesar mumpat. Jadi Allah bagi pada suami dia ibu-ibu dapat kerja tetap dengan gaji yang lebih besar pada gaji dia. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi saya kata mengumpat ni kena mujahadah. Nak lepas pada dia kena mujahadah. Antara yang sangat payah lah. Sebab dia kadang-kadang duduk dekat sekeliling kita. Ada soalan yang kedua, memuaskan ke jawapannya Kak Nur Hayati? Ya, terima kasih kembali. Ada soalan kedua dan sebagai soalan yang terakhir. Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Ain kat mana Ain? Ain boleh bagi kat akak barang ke? Jadi insya-Allah ibu-ibu sampai di sini kita punya perbincangan topik berkaitan dengan lidah yang membawa ke syurga. Ya, mudah-mudahan kita dapat beramal. Kita mulalah ibu-ibu. Malam ni berapa jam je lagi nak masuk 1 Rejab. Dalam Rejab ibu-ibu kita disunatkan untuk membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfirli wa tub alaih wa tub alaih. Allahumma ighfirli wa tub alaih. Ya ni ibu-ibu boleh baca sehari 70 kali sepanjang bulan Rejab. Jadi bulan Rejab ni bulan nak bersihkan. Nanti bulan Ramadan ibu-ibu, bulan selawat, bulan Nabi, bulan bulan Sya'ban, bulan Nabi, selawat, dan bulan Ramadan ialah bulan kita beramal. Macam itulah. Jadi ada sedikit ibu-ibu barang-barang sunnah yang kita bawa pada hari ini. Siapa yang belum pernah dapat barangan sunnah ibu-ibu, kita ada yang paling dahsyat sekali ibu-ibu adalah kapsul 6 dalam 1. Nak makan barang sunnah banyak ibu-ibu barang sunnah. Jadi kita satukan 6 dalam 1. Ada madu, ada barang boleh, madu, minyak zaitun, habatus sauda, minyak kelapa dara, delima, dan juga lagi satu tu garlic. Garlic. Yang ni 6 dalam 1. So ibu-ibu makan 2 biji pagi, kita dah banyak testimoni ibu-ibu lepas makan dia rasa badan ringan. Kalau siapa yang ada angin memang akan terus sendawa bau habatus sauda, rasa habatus sauda, tapi badan jadi ringan. Kalau siapa yang ada kolesterol ibu-ibu makan ni sebab dia ada garlic, bawang putih, insya-Allah lepas 2 minggu boleh pergi cek dengan doktor. Tapi kurang-kurang kalau roti canai kurang-kurang yang goreng-goreng itu ibu-ibu. Jadi insya-Allah boleh tinggal ubat kolesterol. Yang ni untuk suplemen. Dan ada juga yang buat ibu-ibu yang makan yang dah kena radang usus, berak berdarah ibu-ibu, kena radang usus, dia makan sebulan, lepas tu darah dia najis dia tak ada darah dah, lepas tu dia okey. Kerana dia dah menanggung radang usus tadi tu ibu-ibu 12 tahun. Jadi dia kata, ya Allah, Allah nak bagi syifa tu ibu-ibu dengan pelbagai cara. Antaranya boleh juga kita amalkan makanan sunnah. Okey, yang ni kastor ibu-ibu ni viral untuk ubat mata. Letak dekat kelopak mata. Pejam mata, letak ke atas sini ibu-ibu, nanti dia akan meresap. Tak payah titis dalam mata. Yang ni viral. Yang ini castor oil, jangan risau, dia tidak ada rasa pedih ataupun panas, tak ada ibu-ibu, sangat bagus untuk masalah rabun, untuk masalah saraf mata, untuk masalah kalau mula-mula nak jadi katarak tu, kadang-kadang dia dah rasa macam berabuk ataupun bersarang. InsyaAllah ibu-ibu banyak testimoni, memang sangat kita panggil viral, bukan dekat Malaysia je, dekat dunia, letak kat atas. Sila ibu. Untuk budak. Boleh.
Sebab dia tak masuk dalam mata, sapu je dekat atas kelopak mata dia. InsyaAllah ibu-ibu, kita boleh nampak dia punya kesan. Kalau rajin, pergilah cek kerabunan dulu. Nanti kalau dah sebulan nanti, cek balik. Turun tak? Sebab ada orang yang pakai cermata dah mula rasa macam, kenapa macam tak selesa? Rupanya, dia punya rabun dia dah turun ibu-ibu. Okey, yang ini untuk mata. Harga kita nak pakai ni 60. Ini 40, ni 40. Tapi, kita nak bagi harga combo. Kalau ambil ni 60 dengan 40, daripada 100 kita bagi 90. Ataupun nak tukar macam ni, 90. Ataupun kalau nak ambil 33, 60, 40 jadi 140, saya bagi 135. So kita dapat kurang lah. Ataupun 130 lah, Ain bagi 130. Kalau combo 3, 130. Yang ini, nama dia mustard oil. Mustard oil ni kalau tengok orang India, dia suka pakai. Ataupun orang Pakistan. Dan golongan-golongan ini memang jaranglah ada masalah sakit lutut. Satu, sebab mereka makan rempah. Kedua, ibu-ibu dia orang memang suka mandi minyak. Minyak-minyak. Tapi yang ini ibu-ibu minyak dia, tengok tu. Memang minyak dia agak likat sedikit sebab dia asli, bukan yang dicampur dah lah. Dan minyak mustard ni ibu-ibu, dia bersifat panas. Sifat panas. Jadi kalau dah pegang tu ibu-ibu, jangan pegang mata lah, panas. Tapi dia bukan minyak angin. Dia nak letak kat mana, sapu kat mana? Ibu-ibu sapu pada otot-otot yang dah kita panggil pegel. Orang Jawa sebut pegel. Yang keras, otot-otot yang keras. Kalau kita kena kram ataupun siput biawak ibu-ibu, urat kita akan tegangan. Sapu je ni ibu-ibu. Kalau tak nak kena kram, sebelum tidur sapu. Nanti dia akan lembut kita punya otot. Kalau orang yang sakit lutut ibu-ibu, sapunya di mana? Di belakang. Sebab sebenarnya pada lutut yang tak betul urat tu dekat belakang, yang depan ni tempurung je. Yang depan ni tempurung je. Tapi ada orang ajar juga dekat YouTube, dia ajar ibu-ibu dekat atas lutut ni lutut kan. Atas tu sapu macam ni, dengan bawah tu sapu macam ni. Boleh lah, tak ada masalah. Itu ada cara-caranya lah. Tapi yang ini memang sangat bagus untuk kekejangan otot ataupun otot-otot yang pegel ataupun tangan kebas-kebas. Ibu-ibu letak dekat tangan kebas-kebas, sapu tu 10 minit dah boleh rasa dah. Lega lah. Kadang kita punya tangan ni ibu-ibu, kita panggil macam dah stuck. Contoh pagi-pagi ibu-ibu, dia macam ni je. Dia tak boleh ni kan. Ibu-ibu senang je. Sebelum tidur, sapu. Kalau dah berlaku tu sapu. Ya Allah ibu-ibu, dia akan melembutkan kita punya otot-otot ni. Subhanallah, ini barang-barangan sunnah ni memang luar biasa. Okay, ni yang kawan-kawan dia lah. Ini adalah satu yang lain sikit. Apa dia? Nama dia minyak ambar. Ambergris oil. Dalam bahasa kita kata muntah ikan paus. Ni muntah ikan paus. Ustazah, muntah bukan najis ke? Itu muntah kita ibu-ibu. Muntah ikan paus sebab apa yang dekat dalam laut tu semua halal. So muntah ikan paus ni ibu-ibu dijadikan, dia sebenarnya adalah macam lilin lah. Jadi kita jadikan dia cairkan ibu-ibu dan kemudian senang untuk kita nak makan lah. Ini macam mana? Letak dekat bawah lidah. Bagi apa? Masalah jantung, masalah speech delay untuk anak-anak, masalah ADHD, dyslexia, yang macam dia bukan tak pandai, dia pandai tapi dia lambat sikit. Letak kat bawah ni, dia akan berfungsi untuk kita punya minda. Kita cerita betul-betul ibu-ibu testimoni, seorang kakak ni dia bagi kat cucu dia makan. Cucu dia tak boleh lambat bercakap. Jadi dia jumpa balik kami dah habis 1 botol. Bayangkan 4 titik setiap hari, habis 1 botol. Dia betul istiqamah. Dia excited nak bagi tahu. Dia kata, Ustazah, bukannya anak-anak cucu saya dah boleh cakap dah, siap dah boleh ABC. ABC. Ada lagi satu testimoni, budak tu macam kita panggil tak fokus. Budak tak fokus dalam kelas pun melau je macam tu ibu-ibu kan. Jadi bila periksa banyaklah D-nya. A-nya 1, D-nya yang banyak ibu-ibu. Jadi kita pun usaha bagi ibu-ibu pada dia. Ibu-ibu tahu periksa akhir tahun naik pentas. Periksa akhir tahun naik pentas. Budak tu bukan tak pandai, dia pandai. So jadi ibu-ibu, kita sebagai nenek, sebagai anak-anak kita usaha. Ada yang sampai darjah 1 ibu-ibu masih lagi boleh cakap gaga tu je. Gaga macam tu. Macam orang asli. Cubalah. Sebab budak tu boleh.
Boleh, insya-Allah. Kita bantu dengan makanan-makanan yang sunnah yang sangat berkhasiat. Kita kat Malaysia tak pernah dengar benda-benda ni. Tapi kalau dekat Yaman ibu-ibu, benda ni orang tahu. Kalau sakit ni dia bagi minyak ni. Kalau sakit ni bagi minyak ni. Jadi semua minyak ni kami bawa pada Yaman, ibu-ibu datang kat Malaysia, kita nak bawa khazanah yang bukan sekadar ibu-ibu ada di dalam hospital, tapi ada yang organik pun yang boleh kita amalkan. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya serah semula kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kita nak cuba produk-produk yang Ustazah cakap tadi, nanti kita bolehlah dapatkan dekat luar sana ya. Boleh. Tak berhenti. Itulah kan. Berapa hari kadang-kadang? Alhamdulillah saya. Kadang sampai 40. Oh, lama-lama. Hormon ke? Dia ada batu. Terima kasih Ustazah kepada Tapi dia